Menabung untuk orang bergaji besar. Makin besar gaji, makin besar emosi. Ini kata-kata mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi, persoalan gaji kecil atau besar patut bukan alasan untuk anda tidak menabung. Menabung perlukan disiplin dan juga pengurusan kewangan yang baik. Jika anda tidak mampu menabung, maka anda perlu lihat dua aspek. Jika kewangan anda dalam keadaan yang baik, anda hanya perlu pupuk disiplin untuk menabung. Tetapi, jika kewangan anda tidak baik, anda perlu pulih baik cash flow anda. Sama ada anda track perbelanjaan dan berjimat atau cuba tambah pendapatan dengan kerja sampingan. Pakar kewangan menyarankan simpanan 10% dari pendapatan anda. Kebanyakan masanya, simpanan duit makin lama simpan makin sikit. Jika ini terjadi pada anda, saya sarankan anda alihkan simpanan dalam bentuk emas. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas GAP di Public Gold, anda boleh rujuk link di bio atau rujuk pin video 5 langkah mudah daftar akaun secara percuma. Saya bimbing sebaiknya.